Hai guys, hari ni hari kedua kita dekat Lawas. Saya rasa tak beritahu lagi sebab apa yang pergi Lawas kan. So sebenarnya Hairul outstation dekat Lawas. So hari Jumaat hari tu dia baru balik daripada Bintulu. Dia pergi Bintulu 2 minggu. And sebelum tu I balik ke KL Semenanjung lah, senang cerita sebab I pergi here and there. So 2 minggu juga. So 2 minggu I tak ada, 2 minggu Hairul pergi Bintulu. So technically I jumpa dia hari tu sehari je. So tiba-tiba dia balik daripada Bintulu hari Jumaat, and then dia cakap hari Ahad dia kena pergi ke Lawas untuk outstation again. So dia cakap you want to follow? So I cakap okay je untuk follow. So why not? Sebab I pun tak pernah datang Lawas. So I ikut dia ke Lawas. So basically dekat Lawas ni adalah urusan dia bekerja. Maksudnya dia bekerja waktu bekerja, bila waktu ada free, waktu lunch macam tu, barulah I keluar makan. So tadi pagi tadi I just tengok balik apa kerja I kena buat. Lepas tu Hairul balik, and sekarang ni dia pergi ke hardware untuk cari barang dia punya kerja lah. So so sekejap lagi ni kita nak pergi makan. So waktu dia lunch dah sekarang, so kita nak pergi makan. Lepas tu he going to send me back to hotel, and then dia sambung kerja lah. I sambung kerja I dekat hotel. Ada few things yang I kena masukkan dalam schedule and everything. So that is the plan today. So sekejap lagi kita nak pergi makan kedai nasi campur maybe. Tapi sekejap je sebenarnya kita dekat Lawas ni. Semalam datang sini, lepas tu hari ni full day dia kerja. Then esok petang our flight to Lawas to Miri, and then Miri to Kuching balik. So esok hari Selasa balik lah. And hujung minggu ni we have event dekat rumah. So itulah cerita kenapa I ikut Hairul pergi Lawas. This is my food. Nasi ayam, kerabu, sayur. Ini Hairul. Nasi ayam dan sayur. Jom makan. Habis. Sekarang kita dah nak dinner. Petang tadi memang tak buat apa-apa pun, just stay dekat dalam bilik je. So malam ni kita nak dinner dekat Illusion Cafe. Cafe dia cantik. Jom kita tengok menu. Oh, ni semua air. Semua air. Makan kat sini. Apa kari asam? Kari. Asam. Cuma sama. So, tak tahu lagi nak order apa. Nasi kita dah sampai. Nasi lemak warna hijau. Lepas ada sambal, ada kacang dengan ikan bilis, ada telur, ada timun, ada ayam. Besok. Ni enoki goreng. Hairul punya belum sampai lagi. Jom makan. Hairul punya dah sampai. Nasi lemak daging rendang. Bismillahirrahmanirrahim.
Habis. Duit habis. Habis. Aira suka enoki goreng tu. Hello, good morning. Hari ni hari ketiga Melo dengan husband dekat Lawas. So pagi ni I'm alone. I want to go to Pasar Lawas. So dekat TikTok ramai orang cakap mi kolok dekat situ sedap. I actually don't really like mi kolok, tapi it's okay. Kita boleh cuba, ataupun kalau ada makanan lain ke yang menarik, kita try. So sekejap lagi petang dah nak balik dah ke Kuching. Tapi sebelum kita ke Kuching, macam hari tu juga, dari Lawas kita akan naik Maswing to Miri. And then dari Miri kita akan fly to Kuching naik Asia. So kita pergi breakfast dulu. Kita dah sampai dekat Pasar Lawas. Ni dia punya dari belakang lah. I'm alone. Kita nak tengok dekat pasar ni, and kita nak makan sebenarnya. Wah, 1 jam. Oi, salah. Buah. Cari makan. Bau sedap. Ada orang? We have nasi katok. Apa? Nasi katok ni apa? Nasi lemak ke? Bukan, nasi katok. Sambal, nasi sama ayam. Okay. So I order follow me separuh. Sebab I bukan favourite. Mi kolok is not my favourite, but I still want to try mi kolok Lawas. So kat sini kan ada nasi katok, which is interesting. I don't know, nama dia interesting lah. Ni I tunjuk tadi kan. This is nasi katok. Dia cakap nasi katok ni ada sambal, ayam dengan nasi. Tapi I really want to try, but takut tak habis. Faham tak? So tengoklah macam mana. Kalau I rasa nak makan, nanti I ambil. Kita tunggu order kita sampai. Is arrived. Yang ini adalah mi kolok separuh. This is the mi kolok, ayam and telur, sambal, and have soup here, and lemon tea. Jom makan. Nak ambil tisu tau guys. Pakai tisu dia macam tu. Remind me of zaman I kecil-kecil dulu. Kalau kat kenduri, dekat kampung kan. So dia akan lipat macam ni. So cute. Very cute. It's a
rem. Kalau dia is different from kucing. So good. Very good. I habis ya. Ni kalau ni chili ya. I tuang habis and it is so good tapi tak cukup. For me, I tambah yang ini. Ni dia akan bagi chili and everything lah dekat sini. So boleh tambah. Up to you guys nak makan macam mana. So I'm full already. But I wonder what is nasi katok. Tapi nanti membazir. Bateri dah merah. Alah. Bateri case dekat dalam hotel. But it's okay. I tak pergi mana-mana pun. Yeah. So this is the kedai nombor 20. I got nasi katok. It is actually for Hairul. But yeah, I dah nak balik dah. I dah tengok jalan-jalan tengok barang tadi, tapi tak tahu nak beli apa, and plus kita naik flight kan. So tak boleh nak bawa banyak barang sangat. So I dah beli nasi katok for Hairul. Guys, this is Pasar Besar Lawas. Dekat atas ni ada kedai makan yang sedap tu. So ini nasi katok. Dia adalah nasi putih, ayam goreng dengan sambal. Macam nasi lemak lah macam tu. Tapi bau dia tak macam nasi lemak. Bau dia macam nasi putih. Tapi nampak macam nasi lemak. Kita dah nak check out. Kita dah kemas-kemas everything all pack. Dah. So I dah siap tadi 11:30. Kita tengok Kak Bukit Aisyah punya YouTube. Say goodbye Rom. So kita nak pergi makan lunch and then Hairul kena kerja. I just tunggu je dekat dia punya tempat kerja. And then kita dah nak pergi airport untuk fly to Miri. Kita dah sampai. So hari ni kita nak lunch dekat Idaman 2 Idaman 2 Cafe. Let's go. Here, Idaman 2.
Ini Hairul punya nasi, sausage and sayur. Sup dia bagi. This is mine, nasi, ulam, sambal belacan, daging and sambal tahai. So I wonder what is tahai. Tahai tu ikan Hairul cakap, tapi jom kita rasa. Bismillah. Sambal tahai. Rasa smoky. Kan? Sambal belacan macam sedap. Licin. Habis. Ni guys, tangan Hairul tengah bikin dekat rumah. So, sekejap lagi dia nak kerja. So, kena balut lah. Takut kena debu. Hairul dah start kerja. So, sekarang kita nak pergi airport. Dah sampai dah airport. Tak payah pakai seatbelt pun, dah sampai dah airport. Dekat je. So, inilah airport Lawas. See? Inilah airport Lawas. Sekarang pukul 2.49. So, our flight pukul apa yang? Our flight pukul 5. Ada 2 jam dekat sini. So, kereta kena hantar pukul 4 dan kita pun dah tak tahu nak pergi mana. So, ya, kita just tunggu je dalam airport. Kita dah sampai dekat kantin airport. Kantin airport Lawas. Dah habis lah 3 hari 2 malam kat sini. Sekejap je rasa. So, flight kita pukul 5. Ada 2 jam lagi kat sini. So, just stay here. Got our tickets. Jom. Goodbye Lawas. Tadi I ambil video. Lepas tu kan pilot dah tengok. Budak ni gigi ni kau nak gerak dah ni. I lari. Be prohibited. There's a safety information card in front of you. Please read it carefully. On behalf of Captain Rayman, myself Roger Marsing, we wish you a pleasant flight ahead. Thank you. Goodbye Lawas.
Tadi kita orang sembang. Tadi yang dekat lawas tu kan, dah check tiket apa semua. I pun keluarkan kamera, nak macam nak buy lawas semula. Sekali tengah terpandang dua orang kapten Mas Swing tu tengah tengok aku. Budak ni tu kedek cepat lah. Dia tak cakap lah tapi dia pandang macam tu lah. So I pun lari. So kita dah sampai airport Miri. Sedapnya aircon. Sedapnya aircon. So kita pergi ambil bag. Okay guys, lesson for today. Yang ini Mas Swing juga, tapi tak sama macam kita tadi. Yang ni besar sikit. Nama dia apa yang? ATR. Look, kalau tak nampak. Yang ini. Yang ini nama dia ATR. Tapi kita punya kecil sikit. Kita punya tu dalam 10 ke 15 orang je boleh duduk. Yang ini berapa seat yang? Yang ni banyak. Tapi dia tak sebesar Boeing lah kan? 1 row 4. Hah? 1 row 4. Maksudnya dua-dua. Okay. Aduh. Baggage claim. Baik hari ni, kali ni tak kena lari-lari macam hari tu. Kali ni ada orang teman kita. Okay, dah claim luggage dah. So, ini dia. So, next flight, our flight to Kuching, AirAsia, boarding pukul 8.45. Sekarang baru pukul 7. Sekarang baru pukul 5.45, right? 5.45. So, we have 2 hours before check-in luggage. 3 hours before boarding. So, kita nak buat apa ni? Sudah beg rapat dalam. Jalan keluar ke? Sambil-sambil menghabiskan masa tunggu nak check in bag. So kita keluar kejap dari airport Miri ni. Dia punya sunset so cantik. Tara. So beautiful. So inilah bandar Miri. Tak sempat nak jalan-jalan hari ni. But next time maybe kita jalan-jalan Miri. Siapa tahu kan. So inilah. Ambil udara Miri je. Gitu. So sekejap lagi sekarang dah pukul 6.50. Dah masuk balik dalam airport. Inilah airport dia guys. Tunggu kat sini. Kita dekat Subway. Mine is steak and cheese. Hari punya roast beef. And ada cookies. Bismillah.
convenience tau. Masa nak tengok-tengok tapi tak tahu lagi nak beli apa. Wow. Pastry. Ada pau ataupun roti. Big sandwich. Ini cola burger. This is big burger. Ini ada lunch. Pizza, burger. Bear. Kita jumpa Gardenia dekat Mirip. Oh, hari tu tak beli coklat. Tapi RM2.80. Semenanjung punya RM1.20. RM1.88. Ni ambil dia Semenanjung ni kot. Masya Allah. Nak tak? Khairul beli pau. And kita tak beli apa-apa pun. Sebab tak rasa nak beli apa-apa. Ada Rita Sport. Ini strawberry yogurt, cornflakes, butter biscuit, full hazelnut. Beli apa? Beli apa? Pau. Pau. Pau apa? Mushroom chicken. Nanti kita rasa lah. Yeah. So kita dah nak boarding untuk naik flight ke Kuching. I'm a bit sleepy actually. But I don't know. I'm gonna sleep or I can't sleep or I just nak main game ataupun I nak ready for content, copywriting. Still don't know yet. But I think I tak nak buang masa. Kalau I tak boleh tidur, I nak buat copywriting. So, kita orang duduk separate seat. Khairul 22, I 23. But I got window seat. Kita gate nombor 4. So ini 3. Sana 4. Goodbye Miri, walaupun tak keluar pergi mana-mana pun. But goodbye, see you soon. Yeah. Goodbye Miri Airport. Bye-bye. Thank you. Yeah. Bye. Arrive at Kuching Airport. Dia buat apa tadi? I play game. Lepas tu I baca artikel. It is good article actually. Sekarang pukul apa? 10. Dah tutup dah food court. Oh ya, kita dah sampai dekat Kuching. Sekejap lagi ayah dengan Nizam ambil. So I think sampai sini je vlog kita pergi ke lawas
jumpa lagi dalam next video. Bye.